Guys, Presiden UMNO hari ini bukan sahaja kecut telur bila ditegur Sisuha Agung DAP sekali sound terus tarik balik kenyataan. Ini bukan sekadar memalukan UMNO, ini menghina maruah orang Melayu yang masih percayakan UMNO ada harga diri. Tak patut langsung. Korang tengok video ni. Kata nak takut dengan DAP ni pasal apa? Yang keluarkan kenyataan yang macam-macam itu tim B dalam DAP. Tim B. Mereka pun ada tim B juga. Saya jumpa sendiri dengan Sisuha Agung dia. Kenapa yang orang-orang tu cakap macam itu? Dia tanya, lu ingat lu siapa? Lu ingat kuat siapa? Dalam DAP tak ada tim A, tak ada tim B, tak ada tim C. Hanya satu tim, hanya satu pasukan. Tim DAP. Jika itu menyinggung DAP, saya menarik balik apa yang saya sebutkan itu, tetapi tidak langsung menjadi maksud kepada saya untuk menggambarkan bahawa terdapat atau wujud dua camp dalam parti berkenaan. Cuma mungkin terdapat perbezaan pendapat yang kecil. Bayangkan sebuah parti yang kini mencipta naratif kononnya mahu membina kekuatan Melayu melalui gagasan yang dinamakan sebagai kolaborasi agung demi kestabilan politik. Kedengaran macam megah, seolah-olah tampil sebagai abang besar yang kembali memegang kuasa dan menentukan arah. Namun realitinya sekali ditegur dan dibalas kenyataan oleh pimpinan tertinggi DAP, Presiden UMNO terus menarik balik pendirian yang dibuat secara terbuka. Inilah hakikat yang memperlihatkan betapa rapuhnya kewibawaan sebuah institusi kepimpinan yang suatu ketika dulu menjadi simbol kekuatan dan ketegasan politik Melayu. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, korang pun dah tengok dalam video tadi. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, nada ucapan Presiden kelihatan berani, gagah dan perkasa, siap menyindir dan sound DAP secara terbuka dengan dakwaan kononnya DAP mempunyai dua pasukan, tim A dan tim B. Pada waktu itu bunyinya tegas, kedengarannya yakin, seolah-olah keluar dari seorang presiden yang benar-benar memiliki kuasa dan juga wibawa. Dan apabila Setiausaha Agung DAP menjawab balas dengan tegas menafikan kewujudan tim A dan tim B serta menegaskan bahawa DAP hanya mempunyai satu pasukan sahaja, apa yang berlaku selepas itu? Presiden UMNO terus menarik balik kenyataan yang dibuat sebelum ini. Aduh, ini bukan sekadar lemah, ini memperlihatkan betapa rapuhnya pendirian kepimpinan yang sepatutnya menjadi tonggak kekuatan politik Melayu. Di sinilah kredibiliti institusi Presiden UMNO kelihatan runtuh dan terhina. Di sinilah juga maruah kepimpinan itu tercalar. Saya berpendapat apabila seorang presiden parti mengeluarkan kenyataan secara terbuka kemudian menarik balik, dengan begitu mudah ia jelas menunjukkan kenyataan tersebut lemah, tidak berpaksikan pada fakta dan jalan cerita yang kukuh. Ia mungkin sekadar andaian, mungkin cerita dalaman ataupun lebih buruk lagi, kenyataan yang ditokok tambah tanpa asas yang benar. Lagi teruk lagi pada pandangan saya apabila Presiden UMNO bercakap soal tim A dan tim B dalam DAP, saya merasakan hakikatnya beliau sedang membuka, menceritakan aib realiti yang ada dalam UMNO itu sendiri. Saya melihat seolah-olah beliau sedang menggambarkan budaya yang memang sinonim dalam UMNO sejak sekian lama. Politik berpuak-puak, politik camp, politik cantas-mencantas yang benar-benar wujud dan berakar dalam persekitaran UMNO. Betul tak? Kalau orang UMNO tolong komen sikit. Secara tidak langsung Presiden UMNO sendiri seolah-olah dah mengakui bahawa budaya berpuak ini adalah sesuatu yang biasa, tak pelik dan amat dekat dengan persekitaran dalaman UMNO. Dan di sini saya melihat seperti DAP jauh lebih dominan, lebih berkuasa dan tiada rasa hormat, tiada rasa gentar kepada UMNO. UMNO yang suatu ketika dulu digelar abang besar dalam alam politik Melayu, hari ini
dilihat dilayan seperti parti bawahan yang boleh diarahkan, ditekan dan dipaksa menarik balik kenyataan sesimpel itu. Adakah ini pemimpin Melayu yang kita harapkan sebenarnya? Saya yakin orang Melayu tidak memerlukan pemimpin yang hanya berani di atas pentas politik tetapi tunduk apabila ditekan oleh sekutu sendiri. Kita memerlukan pemimpin yang berprinsip, tegas dan konsisten serta berani mempertahankan pendirian walaupun diasak tekanan dari segenap penjuru mana sekalipun. Kalau sudah sampai tahap telur dipegang oleh abang besar DAP, cakap besar sikit terus dipicit, terus merau, maka ini bukan kepimpinan, ini adalah kelemahan yang memalukan. Dan saya mengecam sikap kepimpinan seperti ini kerana ia merosakkan keyakinan orang Melayu terhadap politik orang Melayu itu sendiri. Saya bukan sekadar kesian kepada orang UMNO, saya turut merasa sedih terhadap orang Melayu secara keseluruhan. Apa yang berlaku hari ini bukan hanya menjatuhkan UMNO sebagai sebuah parti, tetapi turut menjatuhkan maruah orang Melayu di mata rakyat Malaysia. Hakikatnya, Presiden UMNO itu sendiri adalah orang Melayu. Walaupun berbeza parti, saya tetap berasa pedih melihat orang Melayu diperlakukan sedemikian rupa oleh DAP, sedemikian hina oleh DAP. Tambahan pula saya melihat UMNO sehingga ke hari ini masih lagi gagal melaksanakan pemilihan parti yang benar-benar telus dan terbuka. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden terus dipertahankan seolah-olah kerusi itu milik kekal dan lebih penting daripada makna perjuangan. Masih tidak dipertandingkan secara terbuka kepada akar umbi. Pada pandangan saya, ini menggambarkan sikap yang lebih sayangkan jawatan daripada prinsip, lebih sayangkan kuasa daripada maruah orang Melayu dalam UMNO itu sendiri. Kalau benar Presiden UMNO yakin beliau mendapat sokongan majoriti akar umbi, maka bukalah jawatan Presiden UMNO untuk dipertandingkan, serahkan kepada ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi untuk menentukan siapa yang benar-benar layak untuk membawa UMNO ke hadapan. Bertandinglah secara berani, secara terbuka, secara anak jantan dalam jawatan Presiden UMNO. Walaupun saya bercakap dari luar dan bukan ahli UMNO, saya percaya suara ini bukan suara saya seorang. Saya yakin ada ahli-ahli UMNO di luar sana bersetuju dengan pendapat saya, tetapi tidak mampu untuk bersuara, nanti takut kena pecat, kena gantung pula kan. Maka ini saya nak wakilkan suara mereka sebagai orang luar yang masih peduli. Saya mencabar Presiden UMNO membuka jawatan Presiden UMNO untuk dicabar, dipertandingkan dan membuktikan sokongan mutlak akar umbi secara jantan dan bermaruah. Saya agak mungkin dalam kalangan ahli pimpinan UMNO sendiri, mungkin ada mereka yang sedang menunggu masa, menunggu peluang, menunggu saat yang sesuai untuk menukar presiden mereka sendiri dan mengembalikan UMNO ke landasan asal, iaitu landasan perjuangan untuk memertabatkan orang Melayu. Bukan menjadi parti yang tunduk kepada tekanan, apatah lagi parti yang hanya mengikut hawa nafsu dan telunjuk kepentingan sendiri. Jika UMNO terus menyimpan presiden yang lemah seperti ini, UMNO tidak mustahil akan terus kehilangan taring dan akhirnya boleh lenyap daripada peta politik negara. Fakta paling jelas dalam pilihan raya UMNO ke-15, UMNO hanya memenangi 26 kerusi parlimen sahaja. Ini adalah prestasi terburuk dalam sejarah parti UMNO sejak merdeka lagi. Sokongan orang Melayu yang suatu ketika dulu menjadi tunjang UMNO semakin merosot, khususnya dalam kalangan pengundi muda dan pengundi luar bandar. Dalam keadaan itu, saya berpendapat tanggungjawab memimpin kesatuan politik orang Melayu berpotensi besar beralih kepada parti lain seperti Parti PAS yang muncul sebagai parti dengan kerusi parlimen terbanyak ataupun Bersatu yang terus mengekalkan naratif kepimpinan nasionalis Melayu. Data pilihan raya menunjukkan arah ini bukan sentimen kosong tapi realiti sokongan rakyat. Dan UMNO perlu sedar jika mereka masih lagi enggan berubah, orang Melayu sendiri akan mencari alternatif kepimpinan yang lebih tegas dan berprinsip. Saya melihat hari ini parti yang paling konsisten menentang dominasi DAP ialah PAS dan juga Bersatu dalam Perikatan Nasional. Fakta pilihan raya menyokong pemerhatian ini. Dalam PRU ke-15, Perikatan Nasional muncul sebagai blok parlimen terbesar dengan 73 kerusi, manakala PAS sahaja memenangi 43 kerusi parlimen, pencapaian tertinggi dalam sejarah parti itu.
corak undi Melayu khususnya di pantai timur dan juga kawasan majoriti Melayu di utara menunjukkan sokongan beralih kepada parti yang dilihat lebih tegas mempertahankan pendirian dan tidak berkompromi dengan DAP walaupun seinci. Dari sudut sejarah politik pasca PRU 15 dan juga PRU ke-14, naratif yang konsisten dibawa oleh PAS dan Bersatu ialah menolak terhadap dominasi DAP dalam kerajaan, dan pendirian ini diterjemahkan kepada sokongan akar umbi. Maka pandangan saya rasa inilah harapan terakhir sekiranya UMNO masih enggan berubah dan terus selesa dipimpin oleh mereka yang tunduk kepada tekanan kerana data, sejarah pilihan raya dan isyarat pengundi Melayu jelas menunjukkan kami orang Melayu memilih kepimpinan yang berprinsip dan tegas, bukannya mudah mengalah. Inilah pendirian saya, inilah pandangan peribadi saya. Orang Melayu perlu buka mata, jangan ulang kesilapan yang sama, jangan serahkan masa depan bangsa kepada pemimpin bangsat yang tidak berani mempertahankan maruah bangsa.